Pengacara Nadia Anwar berang apabila nama ibunya dipetik dalam isu perbalahan seorang wanita dikenali sebagai Nurul bersama pelakon Zarina Anjali. Nadia Anwar atau lebih dikenali sebagai Nadia Syahrul Anwar berkata, tindakan aktris berkenaan bukan sahaja mencemarkan nama baik ibunya iaitu Dr. Zaitun Hassan 67 tahun atau mesra disapa Kak Tun, tetapi syarikat miliknya. Dakwa Nadia, Zarina atau lebih dikenali sebagai Anju turut menuduh ibunya menumpang popularitinya demi menjual produk. Dalam pada itu, Nadia berkata, pada awalnya dia mahu berbincang dan menasihati Anju agar berhenti menyebut nama ibunya dalam hal tidak berkaitan. Namun, hasrat itu dibatalkan apabila pelakon itu mengugut mahu menyaman ibunya tanpa sebab munasabah. Menjelaskan kekeliruan yang berlaku, Nadia memberitahu Nurul merupakan pekerja ibunya yang membantu membuat siaran langsung menjual produk di Instagram dan TikTok. Jelasnya, kejadian tercetus apabila Anju mendapati Nurul menjual produk Kak Tun ketika membuat video siaran langsung semasa datang ke rumahnya untuk mengambil kereta yang dijadikan cagahan sebagai ganti rugi terhadap dirinya. Walaupun begitu, selepas bertanya sendiri, Nurul mendakwa dia tidak menggunakan nama Anju sebagai menjual produk Kak Tun. Dalam pada itu, Nadia memberitahu dia bersama adiknya iaitu Haris Anwar kini sedang mengumpul bukti untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas Anju. Sebelum ini, Anju, 38 tahun, memuatnai video memaparkan dirinya berada di depan balai polis menyangkal dakwaan dirinya mencuri kereta milik Nurul. Malah, dalam video tersebut, Anju turut menyebut nama Kak Tun dan mendakwa usahawan itu cuba meraih keuntungan dengan kejadian menimpa dirinya. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga perkara ini dapat dijadikan sebagai pengajaran untuk orang ramai supaya setiap masalah dapat diselesaikan secara profesional.